Salah ni rasa tak jadi tu. Rasa tak menjadi. Senang tu. Ya, alhamdulillah. Bagi 25 rasa macam lama tu. Lama orang nak lama orang nak menunggu. Wajib dia kuliah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Nazir, seluruh ahli jawatan kuasa, Tok Izam, Tuan Syahri ni kena sebut, nanti dia sabotaj Allah ni. Seluruh ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya mengambil masa sedikit untuk sama-sama kita buat renungan dan juga ulang kaji pada urusan kehidupan kita, khususnya perkara agama. Khusus pada malam ni saya nak ajak sekalian jemaah untuk sama-sama kita meneliti tentang derita yang sedang ditanggung oleh saudara kita di Gaza, yang hari ini sudah masuk pada tahun ketiga, tuan-tuan ya. 2 tahun lebih start daripada 7 Oktober 2023 sampai ke hari ini. Penderitaannya tidak pernah terhenti, malah dalam situasi sekarang ni apabila mereka berada pada fasa gencatan senjata yang dilakukan semenjak bulan 10 tahun lepas bulan 10 tahun lepas hingga sekarang ni kurang lebih 4 bulan. Nama gencatan senjata, tetapi hakikat sebenar yang berlaku setiap hari mereka dibedil. Dan satu perkara yang kita tidak boleh lupa, sampai ke hari ini kehidupan mereka disekat, dikebulurkan. Jadi apa yang berlaku kepada saudara kita di Gaza ni satu tragedi kemanusiaan yang sama sekali tidak boleh diterima oleh mana-mana manusia bertamadun, mana-mana manusia yang berakal waras, mana-mana manusia yang masih ada hati dan juga perasaan. Dalam sirah Nabi SAW kita pernah membaca berkenaan dengan peristiwa pemulawan kerajaan Mekah terhadap Nabi dan keluarga baginda secara total, tuan-tuan, secara menyeluruh. Sesudah mana plan A gagal, plan B gagal untuk menyekat dakwah dan juga kesungguhan Nabi dan para sahabat, akhirnya mereka melaksanakan satu bentuk tindakan yang di luar peri kemanusiaan. Apa dia? Menyekat kehidupan Nabi dan keluarga baginda daripada sebarang interaksi dan hubungan dengan dunia luar. Maka sekatan itu sama ada melibatkan sekatan sosial, tuan-tuan, interaksi kemasyarakatan, tak boleh berhubung dengan keluarga Nabi, tak boleh jual beli dengan keluarga Nabi, tak boleh bernikah kahwin dengan keluarga Nabi dan segenap aspek hubungan lain. Sehingga berlangsung selama 3 tahun, tuan-tuan. Apabila Allah Ta'ala pecahkan kepungan itu, apabila Allah datangkan rasa tak kena kepada sebahagian daripada orang-orang kafir dan juga musyrik Mekah, tuan-tuan. Mereka yang kafir kepada Allah, yang syirikkan Allah ini sendiri rasa pada diri mereka tak betul, tuan-tuan. Nak marah kat Muhammad, habis keluarga Muhammad kena. Kemudian nak marah pada Muhammad sampai kita sekat nak makan minum pada mereka, sehingga mereka dalam sirah, tuan-tuan, terpaksa memakan daun-daun kayu. Itu yang berlaku di Gaza hari ini. Dan akhirnya Allah datangkan kesedaran itu sehingga ada di antara mereka yang memecahkan kepungan itu. Antaranya seorang antara pemimpin Quraisy ketika itu, Mat'am bin Adi, dengan mengajak beberapa orang kawan-kawannya untuk menggagalkan kepungan itu, dan mereka pergi kepada terma-terma perjanjian ataupun terma-terma kepungan yang diangkat di dinding Kaabah ketika itu dengan tujuan untuk mereka menghancur, memusnahkan terma itu. Tetapi apa yang berlaku bila mereka melihat kepada terma itu, dia dapati anak-anak sudah pun memakan, memamah, tuan-tuan, terma-terma itu, kecuali pada perkataan Allah. Itu dicatat dalam sirah Nabi SAW.
selama 3 tahun permulawan itu. Maka sekarang di Gaza pun masuk pada tahun ketiga, tuan-tuan, dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Lagi-lagi menyedihkan kita apabila mereka yang terlibat itu adalah saudara kita. Seringkali kita sebut begini, tuan-tuan, kita ni banyak kali duk baca kisah-kisah peperangan, kisah-kisah sepanjang kehidupan manusia. Kita jumpa macam-macam siri peperangan, tuan-tuan. Perang dunia pertama lebih 5 juta orang mati, perang dunia kedua lebih daripada 20 juta mati, perang saudara mana-mana, tuan-tuan. Peperangan atau kezaliman bangsa mereka terhadap Red Indian, terhadap kumpulan Afrika di benua Afrika, tuan-tuan. Tetapi kali ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Yang pertama, kerana ia melibatkan saudara kita seakidah, seagama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam dunia yang sungguh canggih hari ini, penderitaan di sana kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Itu yang menyebabkan situasinya berbeza. Yang kita dah baca sampai 5 juta, 20 juta, 36 juta peperangan antara Katolik dengan Protestan, tuan-tuan, di Jerman. Itu adalah catatan sejarah. Kita tak melihat pun bagaimana penderitaan yang dialami. Tapi kali ini apa yang berlaku di sana, kita melihat bagaimana mereka menahan penderitaan, kelaparan, kebuluran. Mereka menjerit, meraung, mencari bantuan dan pertolongan serta simpati daripada dunia, termasuk memanggil nama-nama kita, tuan-tuan. Ya ummatal islamiyah, aina antum? Aina antum? Limadha samitun? Famata tantasuruna? Di mana kamu? Bila kamu nak datang untuk bantu kami? Kamu ada ke tidak? Akhirnya, tuan-tuan, keluar perkataan daripada mulut mereka. Ya Allah, la tashfa' ala hazil ummah. Wahai Allah, kamu jangan bagi bantuan pada umat Islam. Besok, akhirat kelak, jangan bagi syafaat kepada mereka. Pasal apa, tuan-tuan? Mereka meninggalkan kami. Mereka mengecewakan kami. Kemudian keluar perkataan, antum ya ummatal islamiyah husamauna yaumal qiyamah amam Allah. Kamu wahai umat Islam adalah musuh-musuh kami di hadapan Allah besok di padang mahsyar. Kalaulah kamu dipersilakan Allah untuk masuk ke syurga, maka kami akan jadi penghalang kamu. Kenapa ya Allah? Mereka ini kamu persilakan masuk ke syurga, bukankah ketika di dunia dulu mereka mengabaikan tanggungjawab mereka? Ini yang diluahkan oleh warga Gaza ini, tuan-tuan. Dan kerana tekanan penindasan yang sangat-sangat dahsyat. 1001 kecanggihan teknologi dihalakan kepada mereka, tuan-tuan. Sehari dua baru ini kita dengar penggunaan satu jenis bom yang sangat-sangat kejam. Apa jenis bom tu, tuan-tuan? Termaborik. Namanya termaborik. Saya tak pernah sebut pun jadi boleh sebut, tuan-tuan. Termaborik ni satu senjata peluru berpandu, tuan-tuan. Apabila dilepaskan mencari sasaran, katakan dia nak sasarkan kita dalam masjid ni, wal'ayadzabillah, dia akan masuk ikut pintu, tuan-tuan, secara pintar. Bom ini, peluru ini, dia dibina secara pintar, akan menyusup masuk tanpa merosakkan dinding-dinding. Kemudian dia akan meledak pada sasaran yang dituju. Tuan-tuan, yang amat mengerikan apa yang berlaku apabila sahaja dia meledak, sasaran dia hilang. Kita hak berada dalam masjid ni habis, tuan-tuan, tubuh badan habis, tak ada sisa. Tidak ada sisa. Itu yang berlaku di Gaza. Lebih 2,842 nyawa, hampir 3,000 orang, tuan-tuan, yang hilang tanpa dikesan. Satu kes berlaku apabila dia sasarkan pada satu sekolah. Apabila mak ayah mengetahui kejadian itu, mereka menerpa ke sekolah mencari jasad-jasad anak yang sangkaan mereka berkecai. Tapi sangat-sangat mengejutkan mereka, tidak ada kesan. Anak-anak yang disasarkan dalam bangunan sekolah itu hilang, tuan-tuan. Yang ada hanyalah 2-3 titik darah kecil. Kemudian 1-2 orak rambut, sedikit kulit kepala. Mana pergi, tuan-tuan? Diserap oleh kekuatan dan kejahatan bom itu, tuan-tuan. Yang kebakarannya sampai lebih daripada 3,500 darjah Celsius. Ini bentuk kejahatan yang dilakukan secara terbuka dalam keadaan kita duduk satu dunia yang sudah ada pelindung kononnya. Siapa pelindung tu, tuan-tuan? United Nations, PBB, yang ditubuhkan selepas daripada Perang Dunia Kedua dulu, sekitar 1946.
Ditubuhkan PBB dengan segera supaya dapat disekat kok ada manusia nakal dan gila sebagaimana yang berlaku pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kononnya dituju kepada Jerman. Jangan ada lagi manusia gila macam Jerman ini. Perlu disekat dengan satu kaedah peraturan antarabangsa. Kemudian dikeluarkan Convention Geneva selepas itu tuan-tuan, iaitu adab-adab peperangan. Apabila berlaku peperangan, mestilah pihak yang betul-betul berperang yang mesti saling hadap menghadap, jangan melibatkan pihak ketiga. Apatah lagi kalau pihak ketiga itu anak-anak, warga emas, orang-orang perempuan, kemudian bangunan pendidikan, tempat ibadah, apatah lagi. Tetapi itu semua dilanggar tuan-tuan dek. Kerana apa? Rupa-rupanya peraturan itu dibuat untuk kita umat Islam, bukan untuk mereka. Ini gambaran kejahatan yang berlaku di sana tuan-tuan. Kemudian kita sebut tadi tentang senjata yang bersifat menyeluruh, iaitulah kebuluran. Sampai ke hari ini tuan-tuan, saudara-saudara kita di sana berpuasa sampai 3 tahun. Bukan hanya sebulan tuan-tuan. Ada satu Tok Syekh ketika dia menjawab satu soalan dalam siaran, tak silap saya, TV Kuwait, tak silap saya tuan-tuan, masuk satu pertanyaan daripada seorang Palestin. Dia tanya kepada Tok Syekh ni, Tok Guru ni, wahai Tok Syekh, apa hukum kalau orang tu, kalau saya ni berpuasa sampai 3 hari tak berbuka-buka, dia kata. Apa hukum? Puasa saya ni jatuh pada haram ke, jatuh pada makruh ke? 3 hari berpuasa tak buka-buka. Kemudian Tok Syekh ni tanya, kamu dari mana? Aku Palestin, dia kata. Menangis Tok Syekh tu. Menangis Tok Syekh tu. Pasal dia faham, bukan sengaja tak berbuka, tapi tidak ada apa-apa untuk berbuka. Itu gambaran tuan-tuan kezaliman yang dikenakan kepada mereka. Kita pernah sebut tentang phosphorus bomb, bom seumpama tepung gandum yang diharamkan oleh United Nations. Bila dijatuhkan daripada pesawat pengebom, bom ini akan merebak macam serbuk gandum. Dan serbuk ini akan bergesel dengan zarah-zarah di udara, akan bergesel dengan atom-atom di udara dan menghasilkan api. Selagi mana tepung tu tak habis, selagi itu api tu menyala berterusan tuan-tuan, sehingga kena pada tubuh badan, dia akan menyerap sampai ke tulang. Ada beberapa gambar anak-anak yang dikendong untuk dibawa lari ke hospital bagi menyelamatkan nyawa, tiba-tiba dagingnya jatuh sekeping tuan-tuan. Bom yang sangat mengerikan, MK84, kurang lebih sebesar lori tuan-tuan, seberat 1000 kilogram, 1 tan. Apabila dileburkan pada penempatan kediaman saudara-saudara kita yang terperangkap, yang kehidupan mereka sangat-sangat padat. Itu adalah bumi tanah di bumi yang paling padat tuan-tuan, 2.3 juta orang dalam satu kawasan lagi kecil daripada separuh negeri Perlis tuan-tuan. Maka dalam keadaan kepadatan itu dilepaskan bom yang sangat besar ini, yang sampai kemah-kemah tenggelam masuk dalam pasir, tenggelam menjadi kubur, langsung tak boleh nak diselamatkan dan tak boleh dikeluarkan balik. Itu kezaliman. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, apa jadi kepada rakyat Palestin tuan-tuan? Apa keadaan mereka ketika menghadapi pengkhianatan? Mereka sudah dijual oleh dunia Arab. Orang Islam menjual mereka. Semenjak tahun 1948 sudah ada pengkhianatan demi pengkhianatan dari kalangan pemimpin-pemimpin negara Islam. Apabila secara senyap-senyap menghulurkan tangan kepada Yahudi, Zionis dan Nasrani untuk bersama dengan kejahatan itu bagi mengenakan terhadap umat Islam di Palestin. Dan hari ini adalah dia punya bukti dan juga gambaran kejahatan itu tuan-tuan. Berlaku secara terang-terangan apabila Iran menyerang sekarang negara-negara Teluk, tidak kurang 7 buah negara Teluk ditujukan dengan peluru-peluru hypersonik dan peluru-peluru berkuasa tinggi, yang menunjukkan 7 buah negara Arab ini adalah pengkhianat-pengkhianat yang secara terang-terangan menjadi kejahatan duri dalam daging kepada dunia Islam, khususnya umat Islam di Palestin. Tuan-tuan kenal Muhammad Salah? Muhammad Salah, pemain bola sepak antarabangsa Mesir. Dia bermain untuk pasukan apa tuan-tuan? Liverpool. Sebaik Tok Imam jawab, ingatkan sebut Sri Tiran
football club. Liverpool tuan-tuan. Ini Muhammad Salah, seorang Muslim asal Mesir. Mesir adalah jiran kepada Gaza. Satu ketika apabila ada peminat dia hulurkan sehelai baju yang tertera perkataan Palestin untuk dia sign pada baju tu. Minta signature je pun tuan-tuan. Minta sign pada baju yang ada tulisan Palestin. Apa yang dia buat? Dia pusing kepala. Dia pusing kepala orang lain, tunjuk muka bengkak tuan-tuan, kemudian tak setuju. Itu keadaan sebahagian daripada umat Islam, khususnya rakyat Mesir. Mereka sedang berseronok bermakan makanan tuan-tuan. Bila ditanya tentang Gaza, hanya beberapa kilometer saja. Duduk sini nampak Gaza tengah dibom. Tapi bila ditanya pada mereka, mereka jawab macam mana? Laisa min amri, ini bukan urusan aku. None of my business. Dia jawab begitu tuan-tuan. Macam Muhammad Salah tadi. Tuan-tuan kenal manager Manchester City, Pep Guardiola? Tak kenal tuan-tuan? Lepas ni cari kepala botak pula. Guardiola, anak saya kata bukan Guardiola, tak apalah, habis nak sebut Gard. Senang sikit nak sebut. Guardiola. Siapa dia tuan-tuan? Kristian, kafir. Tapi bila dia bersalam dengan pegawai-pegawai FIFA dalam satu program, sampai kepada satu pegawai, dia pusing kepala, dia melampaui ataupun dia melepasi pegawai itu. Siapa pegawai itu? Pegawai Israel tuan-tuan. Dia pegang mic, dia sebut, orang tanya aku tentang sikap aku pada Palestin. Aku menyebut bahawa aku bukan seorang yang neutral. Aku adalah penyokong Palestin. Kalau dalam keadaan sebegini rupa tragedi dan kedahsyatan yang ditimpa kepada Palestin, tiba-tiba masih ada orang yang tidak rasa simpati ataupun tidak mengambil peduli, maka orang tu ada masalah. Dia sebut tuan-tuan, orang tu tidak ada jiwa, tidak ada kemanusiaan. Maka dia sebagai bukan Islam pun, dia terasa bahawa dari sudut kemanusiaan dia tak boleh meninggalkan Palestin. Itu Pep Guardiola tuan-tuan. Saya asal-asal saya bengkak dia Manchester City ni, saya tak minat Manchester City tuan-tuan. Pasal kat situ ada Haaland. Tahu Haaland tuan-tuan? Haaland yang tinggi-tinggi tu. Rambut panjang sikit, dia kadang ikat rambut dia tu. Erling Haaland. Saya tak berapa suka pasal apa? Padahal dia banyak sebab gol tuan-tuan. Tapi dia sebab gol sebab dia main curi ayam. Tu yang saya menyampah tu. Duk menunggu dekat tiang gol tuan-tuan. Itu yang banyak sebab gol. Tapi bila dia lawan dengan Yahudi, dia antara penyumbat gol Yahudi tuan-tuan. Saya hari ni ikhtiar sokong Manchester City lah tuan-tuan. Tengok Liverpool, saya kata kalau biar Tok Izam penyokong Liverpool pun kalau pasal ada Muhammad Salah di situ. Itu realiti yang berlaku dalam dunia Islam hari ini. Sikit lagi saya nak ambil tuan-tuan. Yang saya nak ajak kita sekalian berfikir, apa keadaan umat Islam Palestin? Apakah mereka kecewa tuan-tuan? Apakah mereka patah semangat? Ya, mereka kecewa pada sikap dunia, pada sikap kita. Mereka tidak pernah menjangka sebegitu rupa keadaan umat Islam yang sangat-sangat lemah. 8 bilion orang. Maka kelemahan itu kita nampak sekarang apabila Iran menggunakan peperangan sekarang untuk menyerang tapak-tapak base-base ketenteraan Amerika yang berada dipelihara di tidak kurang 7 buah negara umat Islam sekeliling Palestin. Kita boleh nampak sekarang ni tuan-tuan. Jadi umat Islam mereka kecewa pada dunia dan pada kita sekalian. Mereka tidak pernah terbayang bahawa kita sanggup untuk tidak mengambil peduli, sanggup mereka dibiarkan mati sebegitu rupa. Tetapi ada satu kekuatan yang ada pada diri mereka. Apa dia tuan-tuan? Kekuatan ketuhanan, kekuatan bertuhan. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan apa yang berlaku pada iman orang-orang Palestin. Bagaimana kekuatan iman mereka menjadi satu kejutan dan keajaiban kepada dunia. Hari ini selalu saya sebut tuan-tuan, pendakwah yang paling efektif, paling berkesan, bukan orang-orang macam saya bercakap di sebuah masjid. Pendakwah yang paling berkesan adalah rakyat Gaza. Apabila mereka menunjukkan kebenaran Islam, kekuatan Islam menerusi paparan zahir dan batin mereka.
Saya teringat ada seorang pemuda tuan-tuan, ketika dia bom kediamannya, satu rumah apartmen tinggi, hancur ranap sampai ke bumi tuan-tuan. Dia dalam keadaan bingung. Dia mencari sisa-sisa. Kok masih ada yang dia jumpa daripada kediaman dia tuan-tuan. Tiba-tiba dia tak sedar dirinya sedang diperhatikan oleh seorang, saya sebut YouTuber lah tuan-tuan, seorang juru gambar mengambil keadaan dia ni, kemudian pergi dekat dengan pemuda ni, bertanya kepada pemuda, apa hal kamu sekarang? Fa kaifa haluka ya akhi? Fama baluka al'an? Bagaimana keadaan kamu sekarang wahai saudaraku? Tuan-tuan, dia terkejut dengar soalan tu, tapi dia stabil balik, dia tenang balik, dia pandang dulu keliling, lepas tu dengan muka senyum tuan-tuan dia kata, Alhamdulillah, subhanallah. Saya tengok tuan-tuan menitik air mata saya. Alhamdulillah, dalam keadaan saudara keluarga dia hancur berkecai, rumah dia hancur berkecai, tak ada apa lagi ada pada diri dia. Bila orang tanya dia, apa hal, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, segala puji bagi Allah. Ini kekuatan agama yang mana ada pada diri manusia lain. Saya selalu buat perbandingan mudah antara Gaza dengan Jepun. Jepun kaya, kuat, moden, canggih macam mana pun tuan-tuan, mereka sangat-sangat fragile, rapuh iman dan juga agama. Kerana agama Shinto yang menjadi asas kepada agama mereka, seolah-olah tak ada agama. Shinto ni sangat-sangat rapuh. Dia tidak ada Quran macam Quran kita. Dia tidak ada solat macam solat kita. Dia tidak ada puasa macam puasa kita. Hanyalah satu amalan berbudaya yang berasaskan kepada tok nenek punya ajaran. Tiba-tiba apa yang berlaku pada pembinaan diri mereka, ketahanan diri mereka, mereka sangat-sangat rapuh. Ada apa-apa saja kemeluk dalam kehidupan, mereka akan bunuh diri. Tapi kita tidak begitu tuan-tuan. Jadi saya mengambil sedikit masa ni tuan-tuan untuk kita mengambil iktibar pengajaran apa yang berlaku dalam kehidupan umat Islam Gaza saudara kita ini. Kita mengambil kefahaman bagaimana kekuatan yang ada pada agama melahirkan satu manusia ajaib, seumpama watak-watak di Gaza tuan-tuan. Seumpama watak-watak di Gaza. Ada di antara umat Islam Gaza yang berada di luar Gaza. Kerana ada di antara mereka belajar, ada di antara mereka yang ketika berlaku gencat peperangan itu mereka ada urusan di luar. Saya kenal ada seorang tuan-tuan yang sedang belajar di tempat kita ni, sambung PhD, tiba-tiba apabila berlaku apa yang berlaku, dia balik tuan-tuan, balik ke Gaza. Balik ke Gaza untuk apa? Untuk mempertahankan agama, mempertahankan tanah air. Luar biasa. Yang kita faham sepatutnya dalam Gaza cari peluang untuk keluar Gaza. Rupanya tidak, dari luar Gaza cari peluang untuk masuk ke Gaza. Pasal apa? Itu bumi riba, itu bumi jihad. Maka inilah dia kekuatan yang ada pada umat Islam Gaza. Dari mana? Daripada agama. Maka tuan-tuan, agama inilah yang Allah Ta'ala nak suruh masuk dalam diri kita. Setiap orang Islam mesti masukkan kekuatan agama dalam dirinya. Maka kalau kamu nak tahu apa kesan kalau agama itu duduk dalam diri, lihatlah apa yang berlaku pada Gaza. Khasiat kepada iman saudara kita di Gaza, itu adalah manifestasi, gambaran kepada benarnya agama yang ada dalam diri. Sebab itulah tuan-tuan, kita dikuatkuasakan urusan agama. Setiap hari kita ada solat 5 waktu. Setiap setahun ada 1 bulan yang namanya Ramadan. Setiap minggu ada 1 hari yang namanya Jumaat. Setiap sepanjang umur kita ada 1 peristiwa yang dinamakan haji dan umrah. Untuk apa tu tuan-tuan? Untuk menguat dan memperkemaskan agama. Sekira-kiranya dengan agama datanglah ribut setara mana sekalipun, kita akan tahan, bertahan. Perkataan yang muncul hari ini, somut, kita akan somut, kita akan bertahan kuat tuan-tuan. Walau setara mana badai datang dengan kekuatan agama yang ada itu. Sebab itulah Allah datangkan kewajipan-kewajipan ini bukan saja-saja supaya kita bertahan dengan ujian yang datang. Hari Selasa sebelum kita menempuh Ramadan pada hari Khamis, apa yang berlaku di Cerating, Pahang tuan-tuan. Satu kejadian tragedi sangat mengerikan dan
sangat-sangat menyedihkan kita. Satu keluarga 5 orang mati dibunuh, terbunuh dalam rumah, yang 5 orang terlibat dengan kematian itu dilihat sebagai orang-orang baik. Apa puncanya? Si suami membunuh si isteri umur 29 tahun, tuan-tuan. Si suami umur 32 tahun, muda terantang-tantang. Lepas tu bunuh si ibu pula, ibu sendiri umur 55 tahun. Kemudian membunuh pula anak bongsu 2 tahun pada hari birthday dia. Kemudian kakaknya umur 5 tahun, kemudian bunuh diri, tuan-tuan. Apa berlaku pada mereka? 5 orang ni semua Melayu Islam. Bukankah mereka ada Quran, mereka ada solat, mereka ada Ramadan, mereka ada zikir? Bukankah mereka ada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Berkuasa? Kat sinilah, tuan-tuan, kita nak memahami tentang kekuatan agama. Sepatutnya agama yang berkhasiat, yang benar-benar berfungsi, dia akan menahan diri orang ni daripada melakukan sesuatu yang membahayakan akhirat, yang memusnahkan kehidupan selepas mati. Bayangkan, tuan-tuan, kekuatan orang beragama apabila diuji dengan satu-satu ujian. Katakanlah berlaku satu kemalangan, wal'ayyadzabillah, di tempat kita ni. Saya mendapat khabar, ada berita, tuan-tuan, kemalangan maut sampai 9 orang mati dalam kereta bertembung dengan lori di luar sana. Kemudian saya datang sini, tiba-tiba tuan pengurusi sebut pada saya, Ustaz tahu tak aksiden 9 orang mati? Saya kata, dengar juga. Cikgu, dengar juga. Kenapa, cikgu? Itu jemaah kita, Ustaz. Yang meninggal tu anak-anak dia, isteri dia. Dia sendiri selamat, Ustaz. Bila saya dengar jemaah kita, saya tanya dia, cikgu, dia solat tak, cikgu? Dia solat, Ustaz. Dia ahli jemaah kita. Masjid tidak miss, kuliah pengajian tidak ketinggalan. Bila saya dengar macam, tuan-tuan, apa perasaan saya? Dalam hati saya, khair, baik. Kenapa baik? Orang ni orang agama. Orang ni orang solat. Orang-orang ni orang masjid, surau. Maka sepatutnya dengan kekuatan agama tu, ujian sebegitu rupa jadi mudah untuk dia. Bayangkan, tuan-tuan, malam dia kehilangan ahli keluarga. Pagi besok dia sampai waktu subuh, dengar panggilan subuh, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia datang untuk laksanakan kewajipan pada Allah Ta'ala. Angkat takbir saja, Allahu Akbar. Ayat pertama selepas takbir dia baca apa, tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca apa, tuan-tuan? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Apa tak, tuan-tuan? Kekuatan didikan Allah. Allah suruh abang yang kematian 9 orang anak malam tadi, pagi esok kalau sembahyang subuh, kena puji Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ke dia kena tukar surah lain pula, tuan-tuan, pagi tu. Jangan baca surah Fatihah, baca Tabbat Yada, maki Abu Lahab lah pula. Pasal malam tu dapat kecelakaan. Gitu ke, tuan-tuan? Tidak. Ini kekuatan didikan agama, tuan-tuan. Cuma tak sempat kita nak panjangkan, tuan-tuan. Sekadar ni saja, sedikit saja untuk kita buat sebagai satu langkaji bahawa apa sahaja yang datang daripada saluran agama, datang atas jenama brand agama, semuanya baik, tuan-tuan. Kerana Allah itu maha baik. Tidak ada sepicing pun daripada perbuatan dan kehendak Allah yang bersifat untuk menzalimi kita. Tinggal lagi kalau kita tak nampak di mana baiknya Allah, yang kita nampak zalim dan tak adilnya Allah, itu bermakna terlalu sangat-sangat kita perlu untuk belajar, tuan-tuan, untuk memahami apa yang disebut sebagai hikmah dan maqasid daripada ibadah. Minta maaf, tuan-tuan, di atas masa yang saya ambil. Terima kasih atas peluang sedikit yang diberi kepada saya. Mudah-mudahan sedikit kita bincang, sekejap yang kita luangkan besar dan juga banyak di sisi Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Aku lakukan hadza. Assalamualaikum warahmatullahi